memahami logik di sebalik kelembagaan ini. Hari ini ada yang melaung dekat luar. Kami negara Islam yang sebenar, dia cakap. Tanpa memahami bahawa perkara tiga sudah pun menetapkan Islam itu sebagai agama persekutuan. Umpama macam ni. Kamu macam mana cakap? Dem, bukan kamu sudah Islam ke? Itu pergilah. Bawalah Islam itu jelas kasih sama you punya orang. Itu macam lah. Betul tak? Betul lah kan? Itu macam kan? Itu macam lah. You sudah Islam negara ini sudah Islam lu lagi apa mau dia cakap? You pergi bawa itu Islam, kasih tahu sama itu orang Islam lah. So apa lagi nak kumpul, nak pergi pertahankan, apa lagi? Yang sepatut dilaksanakan tak dilaksanakan, tapi dia membawa satu retorik, dia membawa orang yang tidak mahu berfikir bersama-sama untuk berhimpun. Seronok.